menarik. Dalam masa yang sama tak menarik juga. Sebab aku tak minat dengan Captain John ni, sumpah. Dalam banyak-banyak Rocks Pirate ni, Captain John ni lah aku boleh menyampah sekali. Yang geram je, kita tak nampak pun dia guna kuasa dia tu untuk berlawan. Dalam kita nampak dia guna kuasa dia ni untuk rampas harta orang lain. Siup tu. But at least panel dia smart gila lah. Aku tak boleh nafikan lah. Smart gila. Dia tarik barang-barang semua. Okay, dia nice lah. John, Dead Snake. Oh, ni siapa ni? Apa nak buat? Oh, dia nak serang siapa nama? Apa nama mamat ni? Aku lupa. So dia nak serang Captain John. Dia main jentik-jentik je weh. Nampak tu? Sky Snake Red Cannon. Flick satu, boom. Keluar shockwave. Boom ke boom. Oh, satu letupan. Oi. Kau tengok Captain John. Betul cakap aku, Captain John bam. Satu hit. KO member. Meletup punya besar. Weh, tapi dia ni kuasa apa benda ni? Wait, ni kuasa tak hidung. Ni kuasa tai hidung tu ke? Yang aku ingat yang ada benda-benda meletup ni selalunya tai hidung. Kecuali ada seorang lagi mamat yang dekat Dressrosa tu lah. Tapi yang betul-betul aku takkan lupa seumur hidup aku sebagai peminat One Piece, tai hidung. Ya Allah. Ni pun nampak macam hitam-hitam kat aku. Yang penting Captain John dah pingsan, dah kiok kat situ, meletup, boom. Barang-barang semua terpelanting. Dragon terpelanting dan ada satu peti warna hitam terpelanting berdekatan dia. Itulah dia petinya. Itulah dia petinya yang pastinya ada kuasa Devil Fruit untuk Dragon. Dan juga yang akan diswap dengan Baby Shanks. Come on lah, aku nak tengok kuasa Dragon. Let's go kuasa Dragon, let's go.